Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli mendakwa beberapa pemimpin PKR yang menentang kem Nurul Izzah Anwar dalam pemilihan parti Mei lalu telah menjadi sasaran siasatan SPRM. Dakwaan itu dibuat melalui audio siar terbarunya di mana Rafizi mendedahkan bahawa insiden berkenaan tidak pernah didedahkan sebelum ini. Menurut Rafizi, beberapa calon yang bertanding melawan Nurul Izzah bukan sahaja disiasat, malah ada yang ditahan SPRM. Beliau turut memberi contoh seorang calon sehaluan dengannya yang disiasat berhubung pembelian sebuah rumah lelong secara tunai, individu yang digambarkannya sebagai tidak pernah tewas dalam pemilihan parti di Selangor. Rafizi juga mendakwa rumah calon itu turut dikepung pegawai SPRM sehingga menyebabkan isteri dan anak-anaknya ketakutan. Beliau berkata tindakan itu keterlaluan memandangkan calon berkenaan bukan jenis yang akan melarikan diri daripada siasatan. Rafizi turut mendedahkan bahawa beliau menghubungi Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada waktu itu untuk bertanyakan sebab siasatan dilakukan ketika pemilihan parti. Menurutnya, Anwar menjelaskan bahawa individu tersebut mempunyai kes, namun Rafizi berpendapat tindakan mengepung rumah tidak perlu dan memalukan keluarga itu. Beliau kemudian menghubungi individu terbabit dan mendapati pembelian rumah tunai itu dibuat kerana harga lelong hanya RM30,000 sahaja dan tidak boleh dibuat melalui pinjaman. Rafizi mendakwa isu sebenar lebih berkait dengan pemilihan PKR bukannya kes rasuah. Rafizi turut berkata pengalaman itu menyebabkan beliau serta beberapa anggota PKR bersikap sinis terhadap hubungan kerajaan dengan SPRM.